Saya tak tahulah saya ni kena badi ke apa sebab 2-3 menjak ni saya banyak betul dapat kes gigi-gigi fracture. Jap saya tunjuk korang. Dia rasa kalau misal kata dia makan ni, bila dia makan mengunyah, dia rasa sakit dekat gigi bawah ni, gusi bawah ni. Bila saya check dekat dalam mulut, dekat bahagian lidah dia ni tak ada apa-apa. Bahagian pipi pun nampak macam tak ada apa-apa. Tapi bila saya floss, rupa-rupanya floss tu boleh masuk dekat tengah-tengah ni. Kalau diikutkan sebenarnya ni adalah gigi geraham yang pertama, yang ni yang diganti ni geraham angah, geraham kedua. Kalau ikutkan sepatutnya gigi ni satu unit macam tu. Saya ingat sikit. Gigi ni satu unit. So kalau floss boleh masuk pun, floss boleh masuk bawah ni sampai sini je. Tapi bila saya floss tu dia masuk sampai ke tengah ni. Saya pun macam, rupanya selepas kita ambil x-ray, apa yang kita nampak adalah seperti ini. Okay, nah macam ni lah gigi dia rupanya bila kita ambil x-ray OPG. Ni adalah gigi angah tadi. Yang ni adalah gigi alung, geraham alung. So, geraham alung tu biasanya kan ada 2 kaki. Macam ni lah sepatutnya ada 2 kaki kan. Kaki ni sepatutnya bersambung dan dipegang oleh kepala dia lah kat sini. Tapi ternyata kakinya itu udah putus loh. Dia dah putus sampai ke tengah sini. So, no wonder lah bila saya masukkan floss, floss tu masuk dari sini sampai sini. Lepas tu dia stop. So, ni gigi dia. Masa saya cabut, macam ni lah kalau kita letak dekat sini kan. Okay, gigi dia. Satu yang terpegang ni, lepas tu ni kat belakang ni, which is ni, yang kedua ni. Saya memang dah bagi tahu siap-siap dekat patient. Kalau saya cabut gigi ni, sebab gigi ni memang dah tak boleh selamatkan dah. Dan dia pun memang nak cabut. Even kat sini pun dah ada jangkitan ni, yang bahagian bawah ni. So saya cakap kat dia, kalau saya cabut ni, gigi ni mesti akan keluar ni je. Yang ni akan tertinggal dekat dalam. Bila cabut, keluar terus. Yang oren tu adalah getah perca yang kita guna untuk buat tampalan akar. Rupa-rupanya akar yang keluar sebelah ni pun retak dua. So saya tak tahulah, sebab tu saya kata badi apa yang saya kena ni. Asyik-asyik terima kes yang gigi fracture, gigi retak. Yang ni nama dia adalah vertical root fracture. So kalau lah keadaan gigi macam ni memanglah tak boleh simpan dah dan memang sakit. Patient ni dia tak ada rasa sakit denyut-denyut sebab gigi ni dah buat root canal. That's why dia just rasa sakit tu waktu dia mengunyah je. So manakah yang satu lagi tu? So masa saya cabut, ini adalah bahagian akar yang keluar tadi. Lepas tu yang ni memang tertinggal kat dalam tu. Tapi kita bukanlah tinggal kat situ. Kita tetap korek dia keluar. Ini adalah akarnya yang dah keluar kat situ. So dia jadi macam ni lah. Cantik. So kita lepas ubat sikit and then suruh patient gigit kapas. Patient ni sebenarnya umur dia dah 78 tahun dah. Dia somebody juga sebenarnya. Saya rasa terharu sebab saya boleh tolong selesaikan masalah dia. Dah pergi beberapa klinik dah pun sebenarnya. Tapi doktor kata gigi dia tak ada masalah apa-apa. Sebab dalam mulut memang tak nampak. Tapi saya terjumpa masalah dia tu sebab bila saya floss, masuk floss dekat tempat yang tak sepatutnya tadi yang saya cerita tu. Untuk tatapan korang buat kali terakhir. Okay, so ni akar yang tertinggal tu, yang putus. Yang ni yang pecah dua. Yang ni bridge, yang ni adalah cantilever kita panggil dia. Yang tu adalah getah pecah kat belakang tu. Adios.